al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal. Wa minat tani, dan daripada yang kedua ma yahsulul fardu ma yahsulul fardhu faqat. Jadi dia niat ibadat yang fardu dan ibadat yang sunat. Dua dia sunat. Dua dia sunat. Dua dia niat. Dua dia niat. Adapun hari ni klinik Farhan 41 orang dia sunat. Termasuklah seorang yang bernama Rohi Aish. Jadi makna dia niat fardu dan sunat. Dalam satu niat Jadi menghendaki akan hasil ataupun sah yang fardu saja, hak sunat tak jadi. Itu yang kedua. Jadi contoh dianya nawa bihajjih. Dia niat dengan hajinya al-fardhu wa tatawwu'. Dia niat dengan hajinya, haji seorang itulah. Muhrim. Akal fardu dan juga tatawwu'. Waqa'a fardhon sahaja. Jatuhlah hajjuh. Itu ialah fardhon. Al-keadaan makna fardu. Li'annahu, karena al-hajjah, mana orang yang melakukan haji itu, lau nawat tatawu'a, kalau dia niat sunat sekalipun, insarafa ila fardi, haji lagi tu. Selagi mana seorang itu belum buat yang fardu, haji fardu, walaupun dia niat sunat, dia jadi fardu juga. Dia insiraf. Shalla fa'itata, seorang dia semaya fa'itah, mana qadha. Fi layali Ramadan, nak waktu inwan juga ni. Bukan duk qadha ni. Jadi biasanya orang kampung maknanya dia qadha. Tu imam sebanyak tarawih ni. Oh, dia niat tu inwan, dua dalam satu. Dia niat dua selalu ni. Dia niat hak qadha dan wa nawa ma'aha at-tarawihah. Dia niat semaya tarawih. Bela-bela. Semaya qadha, semaya tarawih. Tu inwan. Dua dalam satu. Fafi fatawa Ibn Salah. Maka sabitlah di dalam fatwa Ibn Salah. Hasalat al-fa'itatu duna tarawih. Mana hasil semaya qadha, tidak semaya tarawih. Tak jadi. Qala al-Asnawi wa fihi nazarun. Tapi berkata oleh Asnawi. Wa fi husulil fa'itati duna tarawih. Nazarun, tak setuju. Ada tilik lagi. Kena buat kaji dulu. Lianna tasyrika, kerana tasyrik itu dia bukan. Kita ingat ko maksud nazarun tu maksudnya jadi kedua-dua sunat berjadi. Tapi kehendak dia ni maknanya tak jadi berlaku. Seperti hok yang ketiga. Yang ketiga lagi akan datang. Kerana tasyrik, mentasyrikkan fardunya sunat itu muqtadin lil ibtal, menghendaki bagi membatalkan. Jadi batal lah, fardu pun batal juga. Sebab apa? Sebab tasyrik. Itu makna yang kedua. Wa minas salisi, yang ketiga, ma yasulu an-naflu faqat. Hasil sunat saja. Yang pertama tu hasil kedua-dua. Yang kedua hasil fardu saja. Yang ketiga hasil sunat saja. Akhraja khamsata darahima. Dia mengeluarkan 5 dirham. 5 dirham itu ialah 2.5% daripada 200 dirham. Kerana 2.5% bagi 40. 200 bagi 40, tak ada 20 bagi 4. Mana 5 dah. Jadi 5 dirham. Dia mengeluarkan 5 dirham. Wa nawabiha az-zakata. Dia niat dengan khamsata darahim saat itu zakat. Wa sadaqata tatawu'i, dan dia niat juga sedekah tatawwu'. Konon-kononnya mana nak dapat dua lah orang panggil ni. Satu bekerja mana dapat dua. Lam taqa zakatun, tak jatuh makna tak berlaku zakat. Wa waqa'at sadaqatun, sadaqata tatawu'i, mana jatuhlah ia ni. Mana apa nama? Sedekah saat ni ialah sedekah sunat. Bila khilafin tanpa khilaf. Itu maknanya fardu tak jadi. Jadi sunat. Wa minha, setengah daripada asalis lagi. Ajuza anil qiraati.
dia lemah daripada membaca Al-Fatihah. Tak boleh baca Fatihah lalu fantaqala ila zikri. Dia berpindahlah kepada zikir. Fa'ata bi ta'awuzi. Maka dia pun mendatangkan dengan ta'awuz wa du'a iftitahi. Doa iftitah. Qasidan bih. Dia qasak dengannya. Nah. Dia qasak dengan at-ta'awuz ni. Dan as-sunnata sunat baca ta'awuz wal badaliyata dan akan badaliyah. Ganti ayat Al-Fatihah tu dengan zikir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zikir juga. Jadi dia niat hok sunat ke dia? Sebelum baca Fatihah, sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berta'awuz. Pas dia niat hok fardu. Mana badaliyah? Nah, maka jawab dia, lam yusab anil fardi. Tidak dikira tidak dikira manawasan itu itu daripada fardu. Mana jazaman fardu tak jadi. Jazam bihi telah menjazam dengannya dengan kata lam tuhsab sini, lam yuhsab oleh Imam Rafi'i. Khataba wa minha takdirnya, wa minha. Semua daripadanya khataba bi qasdil jum'ati wal kusufi. Berkhutbah oleh seorang dengan qasad Jumaat. Khutbah Jumaat wajib, mana fardu. Dan khutbah kusuf. Maknanya semaya kusuf gerhana. Sunat berkhutbah. Lam yasiha lil Jumaat. Tidak sah bagi Jumaat. Tak jadi bagi Jumaat. La'annahu tasyrikun baina fardin wa naflin. Kerana al-khatib telah mensyirikkan, mencampur adukkan di antara fardu dan naflin. Jadi kata lam yasiha lil Jumaat itu jazama bi ar-Rafi'i. Menjazam dengannya dengan kata adamu sihah lil Jumaah. Wa minar rabi' yang terakhir, yang keempat, yang tadi al-butlan fil kulli, batal kedua. Makna fardu tak jadi, sunat tak jadi. Apa? Sunat tak jadi. Tak cuba cari. Nana cari duduk mana ni? Cari dari anda tak ada. Terlampau takut ni. Tak cuba carilah. Jadi tak jadilah sunatnya. Ada terlepas ni. Supaya gerbe ni. Terlepas. Tak jadi. Tak jadi berlaku. Fardu tak jadi. Sunat tak jadi. Mana? Kabbarul masbuku wal imamu. Takbiratul ihram oleh masbuk dan imam. Wal imam. Kabbarul masbuku. Takbiratul ihram oleh masbuk. Makmum masbuk. Wal imamu raki'um. Sedekah tu imamnya sedek rokok. Tu imam duduk rokok. Dia pun takbir. Masbuk ni baru masuk dalam semaya. Allahu Akbar. Dia niat apa dia? Dia niat takbiratan. Dia takbiratan wahidatan. Dia takbir sekali lah. Allahu Akbar. Wa nawabiha at-taharruma wal hawiyyu. Wal huwiyah. Dia niat dengannya dengan takbiratin wahidatin itu akan taharruma, takbiratul ihram dan al-huwiyah. Turun kepada rokok. Al-huwiyah. Itu. Ila rukuk kepada rokok. Lam tam'akidis salatu aslam. Tak jadi semua itu sama sekali li tasyrik. Tak boleh. Jadi kita niat Allahu Akbar satunya. Allahu Akbar takbiratul ihram wajib fardu. Lepas tu takbir intiqalah nak pergi kepada rokok imam itu. Itu sunat takbir. Jadi dua-dua tak jadi. Wa fi wajhin ay dhaifin. Sabitlah pada satu wajah yang dhaif dan aqidu naflan. Jadi hak sunat. Jadi serupa hak nombor 3 saat ni lah. Hak fardu tak jadi. Maknanya sunat jadi. Wa amma hak tu wajhin. Habis. Wajhin habis. Dan ini. Salah baca pula. Wa fi wajhin tan'aqidu naflan. Kamas alatiz zakati. Serupa dengan masalah zakat kata. Qala wa furriqa dan dibezakan. Dibezakan
bi anna darahima. Makna hak ni tak jadi berlaku. Hak nombor 3 saat ni darahim saat ni hak nombor 3. Nombor 3 jadi hak sunat. Sedekah. Tak jadi zakat. Nah, tadi ke? Nombor 3. Jadi apa beza dia? Apa hak ni tak jadi berlaku? Takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, niat takbir al-huwi. Tak jadi berlaku. Sedangkan dia waktu bik 5 dirham saat ni tu niat zakat dan niat sedekah, jadi sedekah, zakat yang tak jadi. Apa beza dia? Nah, wa furriqa dan dibezakan, yakni hadzal masalah ini bi anna darahima dengan bahawa darahim lam tujzi'u aniz zakah. 5 dirham itu tidak memadai akan seorang itu daripada zakat. Jadi bila 5 dirham saat ni tak memadai pada zakat daripada zakat, fabaqiyat tabarruan, maka tinggal lagi dia tu sebagai tabarruk. Apa tidak memadai sebab dia tasyrik. Wa hadza baqa'u dirham tataw, mana baqa'u dirhamin tatawu itu makna sedekah tatawu, itulah makna sedekah tatawu. Wa amma takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram fahya rukunun di salatil fardhi. Takbiratul ihram itu ialah satu rukun daripada sembahyang fardu wa nafli dan juga sembahyang sunat juga ma'an sekali. Jadi walam yatamahhad hadza takbiru lil ihram. Tidak dibuat semata-mata takbir ini bagi ihram saja. Tu. Jadi makna takbir Allahu akbar ini makna tidak lam yatamak, tidak dibuat semata-mata bagi ihram sahaja. Nah, takbiratul ihram. Jadi falam yanaqid fardhon, maka tak jadilah akan fardu, wa kadza naflan, huk sunat pun tak jadi juga. Idza farqa bainahuma fi i'tibari takbiratil ihram, kerana tidak ada farq, perbezaan di antara keduanya. Di antara keduanya takbiratul ihram dan juga takbir al-huwi sini pada i'tibar takbiratul ihram. Wa minha, setengah daripada setengah daripadanya lagi nawa, mana yang keempat ni lah. Nawa bisalah mana gugur berlaku. Gugur berlaku maknanya tak sah berlaku. Nawa bisalati al-fardhu war ratibata. Dia niat dengan semaya dia tu fardu zuhur dan juga ratibah lam tanaqid aslan, tak jadi. Tak jadi sama sekali. Tak sah lah semaya dia. Al-qismu tsalis. Hak saat ni tu 4 tu dalam qismu tsani. 4 saat ni tu keadaan tu dalam qismu tsani. Dalam kisim yang kedua, al-qismu tsani an yanwa ma'al ibadati al-mafruḍah ibadatan ukhra mandubatan. Maknanya hak saat ni lah ada 4 kelakuan. Yakni dia niat ibadat hak fardu serta ibadat yang sunat. Tu yang kedua. Adapun hak yang pertama al-qismul awal, dia niat ibadat dia bukan ibadat. Dia niat ibadat serta bukan ibadat. Tu hak tu yang pertama. Hak ni dia niat ibadat kedua-dua tapi satunya fardu, satu lagi mandubah. Itu makna sunat. Jadi hak tu tubik pak keadaan. Iaitulah ma yaqtadi mana ma la yaqtadil butlan wa yahsulanin ma'an. Yang kedua ma yahsulu fardu faqat. Yang ketiga ma yahsulun naflu faqat. Yang keempat ialah al-butlan fil kulli. Itu huk kisim yang kedua. Yang ni gi campur fardu dengan sunat. Ibadat belaka tapi satunya fardu, satu lagi sunat. Al-qismu tsalis, kisim yang ketiga ni ayyanuya ma'al mafrudati fardun akhar. Dia niat 2 perkara juga, tapi sama-sama fardu. Makna dia niat serta mafrudah akan fardu yang lain. 2 fardu dia niat dalam satu niat dan satu perbuatan. Qala Ibnu Subki, berkata Ibnu Subki, wala yujzi'u dzalika illa fil haji wal umrati sahaja. Niat satu perbuatan itu 2 fardu tidak memadai. Tidak memadai demikian itu. Niatul mafrudati ma'al fardi akhar itu tidak memadai illa fil haji wal umrah. Malaikat haji ni umrah je. Dia niat haji dan serta umrah. Namun dia haji qiran. Haji fardu
umrah. Wajib juga, fardu juga. Hak ni jadi. Qultu aku kata. Ballahuma nazirun akharu. Jadi dia kata illa fil haji wal umrah. Jadi aku kata, Syekh Jalaluddin Asyuti dia kata ballahuma nazirun akharu. Bukan haji dengan umrah saja ni. Bahkan bagi keduanya haji umrah itu ada nazir hak lain pula. Lain dengan hak lain pula. Wa huwa nazirun akhar an yanwiyal ghusla. Bahawa niatlah seorang itu akan mandi mandi junub wal wudu'a dan wudu ma'an sekali. Fa innahuma yasulani alal asahi. Maka bahasa keduanya ghusl dan juga wudu itu hasil kedua-duanya alal asah di atas kaul yang terlebih sahih. Wa fi qaulin nassa alaihi fil amali, dan pada satu kaul yang telah membuat naslah di atas kaul itu dalam kitab al-amali la yahsulani, tak jadi kedua-dua. Mandi wajib tak jadi, wudu tak jadi. Ni sama-sama wajib ni, sama-sama fardu. Li'annahuma wajibani mukhtalifani. Kerana keduanya adalah dua kewajipan yang bersalah-salah. Nauknya. Fala yatadakhalani, maka keduanya tak boleh bermasukkan di antara satu sama lain. Kasolataini, seperti dua semaya. Kalau walau tafa bi niyatil fardi wal wada'. Kalau tawahlah oleh seorang dengan niat fardu dan juga wada'. Niat fardu ni tawah ifadah, tawah rukun. Tawah wada' wajib juga, sama-sama wajib. Sahha lil fardi. Sahlah bagi tawah rukun. Wa hal yakfi lil wada', adakah memadai bagi wada'? Hatta law kharaja, sehingga kalau dia tubik akibahu mengiringinya wada' sani ajza'ahu, jadi memadai akan dia, wala yalzamu dam, dan tak lazim akan dia oleh dam. Lam arafihi naqlan sarihan, saya tak berjumpa padanya ada nakol mana ajza juzuk mana-mana sarihan yang nyata, sarih tu tak ada. Saya tak berjumpa. Wa huwa muhtamalun, al ajza itu maknanya al ijza. Al ijza mana memadai sat ni. Itu muhtamal, mana di ihtimal sahaja. Wa rubbama yufahamu min kalamihim annahu la yakfi. Boleh jadi difahami daripada kalam mereka itu an-nuhah bahawasanya al-wada' itu la yakfi. Wa ma ada zalika. Para lain daripada demikian itu. Jadi al-fardi wal wada' sana. Idza nawa fardaini batala. Selain daripada demikian itu makna haji wa umrah dan juga usah ni tambah. Jadi kalau niat dua fardu jadi batal kedua-duanya. Illa idza akhraja bihajjataini au umrataini. Melainkan apabila dia ihram dengan dua haji ataupun dua umrah, itu lagi akan datang perbincangannya. Boleh kalau buat dua haji dari satu tahun? Fa innahu ma'ahramatu yana akidu wahidatun. Terjadilah itu ma'ahramah wahidatan. Manakan sebagai satu. Wahidatan. Wa idza tayammama li fardaini, dan apabila dia tayamum bagi dua fardu, sahha li wahidin alal asah. Sah bagi satu saja di atas wajah yang asah. Qala tadnibun.